Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, ni ada sebiji tebu JB-DET L150. Ini model dah siap restore dah siap restore luaran. Bebas leaking, kipas fit. Kipas fit. Mana-mana yang cari tebu untuk JBJL ataupun L150 enjin, boleh cari yang ni. Ni saya dah restore luaran Saya dah restore luaran. Macam ni lah rupa dia. Ini boleh PMP dekat JBJL. Ini boleh PMP kat JBJL. Ini tapak JBJL. Kalau EF tak boleh lah. EF lain. Ni boleh PMP dekat JBJL. Kalau boleh, siapa yang beli tebu ni dengan alung, wajib beli Hosti braided. Hosti braided tu untuk jangka hayat tebu. Kejap, saya tunjuk. Okey, ini pipe original pipe return minyak tu original. Kalau macam ni model JB-DET lah, JB-DET L9. Tu nampak tu lubang dia. Lubang dia halus. Nampak tak? Tu lubang dia halus ni model JB-DET L9 BQ37 BQ42. Ni model ni. Kalau macam ni JBJL punya spek. Dia kecil atas, kecil bawah. Ini yang saya recommendkan untuk beli Hosti braided tu sebab apa? Selalu tebu kong jam. Ni punca dia. Ni punca dia, nampak tu lubang dia halus. Minyak tak naik ke tebu. So alung cadangkan, siapa beli tebu dengan alung wajib beli dengan Hosti braided sekali. Alung custom kan. Tak sampai sejam je. Tak sampai sejam alung buat. Roger. Berminat macam biasa komen dekat bawah. Roger.